tempat berlakunya peperangan Uhud, di samping Bukit Uhud. Maka di sini tersimpan 1001 kisah yang menyedihkan. Antara kisah yang bagi saya sangat menyedihkan adalah, dan juga kisah yang menunjukkan kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Antaranya adalah kisah seorang wanita yang mana beliau ini kena kematian hampir keseluruhan ahli keluarganya, termasuklah bapanya, suaminya dan juga anaknya. Maka beliau ini datang daripada Madinah menuju ke Uhud untuk melihat apakah yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan, maka berjumpa dengan seorang daripada ahli Uhud. Maka dia bertanya, bagaimana Rasulullah? Maka orang itu berkata, wahai si fulanah, bapamu telah pun meninggal. Maka dia pun bertanya, bagaimana Rasulullah? Rasulullah sihat sahaja. Dia jalan ke depan lagi, dia jumpa lagi seorang ahli Uhud. Maka sama juga ahli Uhud itu berkata, wahai fulanah, suamimu telah pun meninggal dalam medan peperangan. Maka dia tanya, bagaimanakah Rasulullah? Tetap juga jawapannya sama, Rasulullah sihat-sihat sahaja. Jalan depan lagi, dia jumpa lagi seorang. Seorang ni pun berkata, wahai fulanah, anakmu telah meninggal dalam peperangan. Maka dia bertanya, bagaimana Rasulullah? Hatiku tidak tenteram selagi mana aku tidak mengetahui tentang Rasulullah. Maka katanya kepada fulanah tersebut, Rasulullah baik-baik saja. Maka bawakan aku kepada Rasulullah. Maka dibawakan dia jumpa dengan Rasulullah. Bila bertemu dengan Rasulullah SAW, maka apa yang dia kata? Dia kata kepada Rasulullah SAW, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Setiap musibah yang telah aku rasakan, yakni dengan kematian suamiku, kematian bapaku, kematian anakku, itu semuanya menjadi mudah setelah melihatmu ya Rasulullah. Hak itulah dia, kita nak ceritakan tentang kecintaannya para sahabat kepada Nabi SAW, sehingga dia tidak mengambil kisah tentang kematian ahli keluarganya, akan tetapi dia sangat-sangat risau dan takut apa-apa terjadi kepada Rasulullah SAW.